So, nak masak mi telur tak ada. Perut lapar dah. Aku tak ada duit juga ni. Ada duit ni tapi untuk beli sebiji telur je. Tak gitu lah. Biar aku bual sama kakak tau. Kedai sebelah ni. Ha. Aku ambil telur belakang ya. Ya, aku bual sama kakak tau. Okey. Okey. Kau bawa berbual kakak tu biar aku ambil. Ada telur? Adanya bang telur di dalam. Pilihlah bang. Kak, bangunnya punya siapa kak? Awak rencana nak nyewa kak? Bangunannya belum siap lagi doang, macam mana lagi? Tempat dulu kak. Kasih tahulah sama orang yang punya bangunan tuh. Mana rumah kak? Ada dekat simpang sana tuh, geser ke kanan sedikit. Nomor apa ada kak? Ada, di rumah. Kak, awak beli telur sebiji kak? Berapa kak? Telur 2.000 sebiji. Oh, duit mana letak? Bayar aja sama abang tuh, yang di belakang. Hah? Ini sekali bang.